Hai guys, tengok sini. Blok dia bersih tak? Inilah dinamakan servis top set. Weh, faham? Faham weh. So servis top set, apa yang kita buat? Macam korang tengok dalam ni. Kita cuci head korang, carbon-carbon yang ada, piston. So dapatlah hasil macam ini kat blok ni. Bersih kilat. So apa lagi kita buat? Kita grembal, ganti pada basil yang baru. Ring piston yang menjadi punca, minyak hitam korang tukar selalu kurang kan. Kita pun tukar kepada yang baru. So hasilnya dapatlah motor korang tu tahan lama, power pun sentiasa ada, tak adalah bocor, leaking sana leaking sini. Sebab gasket pun kita tukar baru. So motor korang kalau mileage sudah 50,000, 60,000 ke atas, korang tak pernah buka enjin korang servis offset, buatlah servis offset. Sebab mesti korang ada tanda-tanda mana minyak hitam korang tu korang tukar, kurang banyak tak macam biasa. Okay, so korang kena buat servis offset. Okay, kalau korang nak buat servis offset, isi beg biru kat bawah. Harga tengah ada promo 399 saja. Nak repair boleh contact Pak Tenggaran.